Hatta dalam sejarahnya, dia masuk ke kampung-kampung, jumpa dengan tok-tok guru tarekat sufi, pergi sembang, minum kopi. Dan dia menyampaikan khutbah Jumaat secara spontan. Macam mana orang tak sayang kat dia? Kita pun pakai teks, dia bagi spontannya. Ataturk ni dia muncul betul-betul power ni, Mat. Lepas Perang Dunia Pertama. Contoh dia, Perang Dunia Pertama kan 1914 sampai 1919. Okay, dalam Perang Dunia Pertama, Uthmaniyah terpaksa berhadapan dengan musuh luar dan dalam. Musuh luar adalah Pakatan Berikat, kan? British, Perancis, Rusia. Sebab masa tu Uthmaniyah kawan dengan Paksi, Jerman. Yang Turks lah. Sebab tu yang Turks pilih untuk sokong Jerman. Sebab mereka kan dah bengkak dengan British, dengan Perancis apa semua ni. Mereka tak mengam. Janganlah kita duk imagine zaman itu Uthmaniyah adalah khilafah Uthmaniyah macam Al-Fatih apa semua ni. Zaman ni Uthmaniyah ni dipegang oleh para kuasa eksekutif, para pemimpin yang Turks ni, Angkatan Turki Muda ni. Memang mereka ni membina hubungan dekat dengan Jerman pasal mereka nak mencabar apa yang British buat. Apa British buat? Kan British masuk ke Arab, semua kacau daripada sebelumnya. Jadi untuk mencabar hegemoni British itu, jadi mereka bekerjasama dengan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Namun dalam Perang Dunia Pertama, Uthmaniyah dia tak tahu yang dia kena berhadapan dengan musuh daripada dua penjuru. Satu musuh luar, iaitu geng-geng British dan Perancis ni. Satu musuh dalam, siapa? Arab Revolt. Masa tu lah berlaku revolusi Arab 1916. Arab Revolt ni dicetuskan oleh siapa? Sharif Hussein. Kenapa Sharif Hussein cetuskan Arab Revolt? Sir McMahon dah janji dengan dia, kalau hang cetuskan revolusi, keluar daripada Uthmaniyah. Buat apa nak duduk Uthmaniyah? Uthmaniyah tak peduli kat hangpa dah. Keluar, hangpa ni keturunan Nabi ya Arab. Kita bahasa Arab, Kaabah dekat Arab, semua kat Arab. Tiba-tiba hangpa nak hidup bawah Turki. Buat apa? Dia pun jual agama juga. Dia lagi cerdik jual agama. Yang syoknya, Sharif Hussein ni dijanjikan macam-macam. Anak-anak Sharif Hussein buat protokol Damsyik. Apa protokol Damsyik ni? Protokol paling kianat sekali lah. Kebersetujuan pemimpin-pemimpin Arab untuk sokong British kalau jadi apa-apa. Dan dah jadi apa-apa dah pun Perang Dunia Pertama. Jadi dalam Perang Dunia Pertama, British menggunakan protokol Damsyik untuk order orang Arab, instead of you fight for Uthmaniyah, you kena fight against Uthmaniyah. Sebab memang tradisi khilafah kan, bila berlaku perang, aku boleh suruh hang mai, kan? Bila Uthmaniyah ada order Arab, hang mai bantu Uthmaniyah, Arab mai. Tapi dia serang Uthmaniyah, Arab Revolt. Maksudnya dia sabotaj Uthmaniyah daripada dalam lah. Dengan harapan Sharif Hussein akan jadi Raja Arab. Itu yang dijanjikan oleh McMahon. Dia janji dengan Sharif Hussein, dia akan bagi Sharif Hussein jadi King of Arab. Hakikatnya tahun yang sama 1916 Arab Revolt itu, apa jadi? Sykes-Picot Agreement. British dan Perancis membahagi-bahagikan tanah Arab sesama mereka. Kalau kita baca sejarah Sykes-Picot Agreement, lagi kita sedih. Dia pun duduk petang-petang minum kopi, cicah roti ikut, ada peta Arab, orang Perancis kali warna biru, orang British kali warna merah. Ni hang punya, ni aku punya. Ni hang punya, ni aku punya. Sampai tahap tu. Itu Sykes-Picot Agreement. Dia pun contiang tanah kita macam tu kan. Tapi, Mat, yang aku kata tadi, yang awal tadi tu, segala-galanya berkaitan dengan Palestin. Dalam perjanjian Sykes-Picot Agreement, semua negara daripada lorek biru dengan merah, satu tanah daripada lorek warna coklat. Tanah itu ialah tanah Palestin. So, Palestin, Perancis tak boleh ambil, British tak boleh ambil. Hang tahu kat siapa? Dia keluarlah lagu Illuminati tu kan. Lagu The Arrival kan. Selepas Perang Dunia Pertama, kalah. Kuasa Paksi kalah. Uthmaniyah, Jerman, apa semua ni kalah. Berikat menang. Tapi isu dia adalah bila kalah, puak-puak Turki muda ni, pemimpin ni, tuang, lari. Mereka naik flight, pergi duduk negara Eropah, settle down kat sana. Mereka lari. Mereka tak mau ambil tahu kita dah kalah dah. Okay, jadi, bila mana lari, di situlah ada seorang wajah. Daripada jauh dia memerhatikan tu. Kenapa pemimpin ku lari? Dia ni lah yang gantung bendera tadi tu. Dia belen je. Tapi aku takut orang tak faham belen ni lain. Sisa-sisa je. Dia ni pangkat bawah. Dia lah yang gantung bendera, pakai vest, bergantung slap tadi ni. Bila pemimpin-pemimpin yang berjuang tadi tu, yang selama ni duk bagi dalil kat dia lari, dia rasa macam, apa ni? Adakah selama ni hampa tak sayang Turki macam mana aku sayang? Yang hampa duk tarabiah aku selama ni, inikah hasilnya? Macam tu lah budak muda ni, dia tengok. Dia ni tentera Uthmaniyah. Masa Perang Dunia Pertama, dia turun ke medan perang angkat senjata. Yang tadi tu angkat pennya. Bila kalah Uthmaniyah, pok-pok tu tuang lari. Dia terkejut, terpinga-pinga. Where you want to go? Pemimpin ni kan? Dia kecewa tau. Kalau kita baca biografi dia, dia kecewa. Pemimpin dia tuang tinggal dia. Siapa yang nak membela tanah ni? Sebab tu aku optimis daripada tadi aku katakan, dia ni memang nasionalis. Cuma perangai dia tu dah teruk sikit kan. Bila jadi macam tu, di saat semua pemimpin Turki muda ni tuang, dia pun duit dah banyak dah. Makan pencen dia lah. Satu penggal pun dapat pencen lah kan. Tuang. Duduk di luar kan. Kawan ni tak ada pencen lah. Pakai vest lah. Tapi dia, di saat tak ada siapa-siapa nak mengangkat Uthmaniyah, lelaki ni ada. Mustafa Kamal Atatürk ni. Dia merasakan aku tak boleh biar. Aku tak boleh biar negara aku ni. Sebab masa tu Uthmaniyah jadi macam hypermarket yang besar, mewah, yang ditinggalkan oleh pemiliknya dalam keadaan terbuka. Itu analogi dia aku buat, kalau salah minta maaf. Tapi hakikatnya macam tu. Dah masuk dah. Dah rompak dah pun. Arab kan dah keluar dah. British masuk ambil sikit. Dah rompak dah lah Sykes-Picot Agreement tadi tu. Kan yang dia rompak tu kan semua Uthmaniyah kan. Jadi Atatürk tu tengok.
sebelum hang rompak ofis tengah ni, yang berkongsi ras budaya bangsa Turki ni, I need to do something lah, dia fikir kan. So apa dia buat? Atatürk masuk ke kampung-kampung dan dia kempen untuk kebangkitan nasionalisme Osmania. Fakta menarik, dia tak sebut tentang Turki tau. Dia sebut tentang Osmania. Dia tak sebut tentang bangsa Turki. Dia sebut tentang Islam. Hatta dalam sejarahnya, dia masuk ke kampung-kampung, jumpa dengan tok-tok guru tarekat Sufi, pergi sembang, minum kopi. Dan dia menyampaikan khutbah Jumaat secara spontan. Itu orang tak sayang kat dia. Kita pun pakai teks, dia bagi spontannya. Atatürk, maknanya korang-korang ittaqullah je dia hafal. Mana boleh tak sebut ittaqullah rukun kan? Dalil mesti kena ada satu hadis satu Quran. Kemah juga lah Atatürk ni. Yang dia kata dia Yahudi sangat tu, dia korang-korang dah hafal satu ayat hadis, satu ayat Quran lah. Rukun khutbah kan? Maknanya Atatürk pernah berdiri di atas mimbar menyebutkan ittaqullah. Orang yang sama sakit jadi sekular tu. Orang duk kata dia macam-macam sekular, orang putih, tak peduli agama, tak peduli Quran, tak peduli hadis, tak peduli apa. Sedangkan peringkat awal perjuangan dia naik ke mimbar Jumaat menyampaikan khutbah secara spontan dan dia membina hubungan dengan ulama-ulama Islam di Turki. Dan dia disokong oleh orang agamawan dan rakyat Turki. Sebab tu sampai hari ni pun kita tahu yang Atatürk tak pernah dibenci oleh rakyat Turki pun sampai hari ni.